Okay guys, macam yang saya janjikan hari tu, saya nak kongsikan kepada korang step by step macam mana saya dapat entry pada 28 Mei 2026 di sekitar harga 4375, di mana korang kena refer balik semula video yang saya kongsikan sebelum ni, video di YouTube. Di situ ada saya terangkan macam mana kita nak dapatkan key level range to range. Jadi dekat situlah korang boleh identify pergerakan market biasanya akan bergerak di dalam satu range. Maksudnya dia akan bergerak dalam satu range sebelum dia menembusi kepada paras harga yang terbaru untuk membuat accumulation ataupun range yang terbaru. Okey, jadi dekat sini kita tengok kepada chart. Saya ada kongsikan sebelum ni di dalam video macam mana saya tandakan. Pertama sekali saya akan go for daily punya candlestick, daily punya chart, and then kemudian saya akan tandakan the previous low. Kalau kat sini, this is the previous low and this is current. Jadi saya akan ambil the previous high. Jadi ini adalah cara macam mana saya nak tandakan key range. Jadi key level punya range. Kemudian saya akan pergi tengok kepada lower time frame H4 untuk saya justificationkan di manakah range yang seterusnya. Kemudian saya akan buka line chart dan saya akan tandakan kemudian ini adalah range. Jadi saya akan genapkan kalau harga dia dekat sini 4580 dan kat sini pun 4580. Jadi di sini adalah range untuk lower time frame. Jadi kita tengok di sini harga beberapa kali cuba menembusi tapi gagal. Jadi dekat sinilah kita daripada big range kemudian kita pergi ke lower time frame H4 untuk kita identify lower punya range. Jadi kat sini kita buka line chart tadi, kita tandakan kat sini ni harga di sekitar 4470. Dekat sini 4470 dan di sini ialah harga turun. Sebab tu saya ada tandakan sebelum ni kotak-kotak di mana saya tandakan kotak seperti macam ni range. Jadi saya akan tandakan kotak seperti dalam ni 4480 dan ke bawah 444580. Okey, jadi saya akan tandakan seperti ini 4580 kemudian 4470. Di sinilah saya selalu tandakan kotak di mana harga bergerak dalam range. Ini ialah accumulation punya phase. Jadi dekat sinilah saya justification kan. Di sini adalah zone accumulation sebelum tunggu manipulation and then kemudian distribution. Ini yang kita tunggukan, distribution, di mana dalam zone accumulation ni kebanyakan saya akan scalping sahaja. Dekat sini dalam zone accumulation korang kena refer balik video yang saya kongsikan sebelum ni. Bila dalam zone accumulation, apa yang saya buat ialah saya hanya scalping sahaja. Bila keluar manipulation, itu ialah kita tunggu the next key level. Okay guys, jadi seterusnya kita pergi kepada lower time frame 5 minit. Di situlah kita nak cari entry point di mana key level punya range. Jadi dekat sini saya tandakan key level kat sini 4400. Saya punya accumulation zone di lower time frame di sekitar 4370. Ini saya punya zone dalam time frame 5 minit. Jika harga berjaya tembus daripada harga ni, saya punya justification ialah harga akan bergerak kepada upper range semula. Jadi dekat sini bila harga dah masuk, saya dapat alert, jadi saya akan entry at the current market price dan saya punya stop loss seperti biasa perlu berada di dekat dengan key level punya range di sini, dan saya punya target TP adalah di atas ini 4580. Dia sekitar 1/4. Sebab tu saya bagi tahu dalam video sebelum ni, bila kita masuk ke bahagian distribution, di sinilah kita target untuk kita punya bonus, di mana 1/3 ataupun 1/4 ialah kita punya target. Saya entry at the market, current market order, and then di situlah pergerakan sampai ke saya punya TP. Okey, jadi kita tengokkan pergerakan ni sampai ke kita punya TP. Okey guys, fast forward. Jadi harga dah capai ke sekitar 4580. Simple as that guys. Itu sahaja macam mana saya justificationkan saya punya entry daripada range kepada range. Mudah saja, make it simple. Sebab tu saya kata macam mana saya tandakan saya punya key level range. Kemudian saya akan pergi kepada daripada bigger time frame, saya akan pergi kepada lower time frame. Lower time frame pergi kepada 5 minit ialah last kali untuk saya justificationkan saya punya entry. Sebelum saya dapat entry, saya perlu ada confirmation dahulu. Bila saya dapat confirmation, kirakan berapa saya punya risiko ataupun risk. Jadi supaya kita dapat kirakan kita punya lot size yang sesuai berdasarkan kepada kita punya risiko. Harap korang
korang dapat belajar sesuatu, korang ulang balik video-video yang saya share sebelum ni, korang boleh nampak macam mana saya tandakan. Dalam kawasan accumulation ialah kawasan di mana kita perlu scalping. Kemudian bila ada manipulation, di situlah kita tunggu distribution yang kita boleh target 1:4 ataupun 1:3 risk reward ratio. Okay guys, harap korang boleh belajar sesuatu. InsyaAllah nanti saya akan kongsikan lagi trading journal supaya korang boleh belajar day by day, daily basis lah. Okay, InsyaAllah. Assalamualaikum. Scan the QR, come and follow our Telegram group. We show our simple strategy, signals, and market analysis.